Nottingham Forest satu masa dulu hampir terperosok ke Liga Championship, tapi sekarang mereka tengah buat comeback yang bukan calang-calang dari pasukan yang bertaruh nak kekal di dalam Liga Perdana Inggeris. Kini mereka bersaing rapat untuk slot ke Liga Juara-Juara Eropah. Bukan main-main, ini level Eropah, bukan setakat nak cukupkan korum di dalam Liga saja. Yang jadi mastermind di sebalik kebangkitan ini tak lain tak bukan, iaitu Nuno Espirito Santo, jurulatih yang pernah cipta satu magic dengan pasukan Wolves. Sekarang dia tengah susun Forest jadi pasukan yang lebih tersusun dan mantap, lebih berani dan lebih berbisa. Dalam masa yang singkat, Nuno berjaya bawa masuk semangat baru dan hasilnya jelas nampak di atas padang. Antara nama yang menjadi tunjang utama pasukan Forest sekarang ialah Anthony Elanga, Chris Wood, Morgan Gibbs-White dan Murillo. Elanga bekas pemain United, dia memang laju di bahagian sayap. Wood pula striker yang tahu bila masa dia nak sumbat gol penting. Gibbs-White dia tengah kawal tempo permainan sebagai playmaker yang hebat. Dan Murillo pula jadi tembok kukuh dekat belakang pasukan jaga lain pertahanan. Gabungan pemain muda dan berpengalaman ini betul-betul bagi sinar baru buat penyokong Forest. Kalau mereka kekalkan rentak ini, tak mustahil kita akan tengok Forest kembali ke pentas Eropah, satu pencapaian besar untuk kelab yang dulu pernah hampir jatuh. Serius cakap, Forest bukan setakat on the rise, dia orang tengah buktikan yang dengan perancangan yang betul dan semangat juang tinggi, tiada yang mustahil.